Kerajaan akan mengusir mana-mana warga Israel yang menyertai program Network School di Forest City, Johor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan negara tidak akan berkompromi jika dakwaan mereka memiliki dua kewarganegaraan terbukti benar. Perdana Menteri berkata perkara itu kini dalam siasatan agensi berkaitan. Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel kerana kita tidak iktiraf, mereka akan diusir. Isu operasi Network School di Forest City menjadi tumpuan susulan kebimbangan yang disuarakan Kerajaan Johor mengenai dakwaan terdapat warga Israel menyertai program itu menggunakan pasport negara kedua. Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi menggesa Kementerian Dalam Negeri KDN bersama agensi berkaitan menjalankan siasatan menyeluruh terhadap operasi program itu. KDN dalam kenyataan mengesahkan pihaknya melalui Jabatan Imigresen, Polis serta agensi berkaitan sedang menjalankan semakan dan siasatan menyeluruh mengenai perkara itu.